Apa dah tengok ni? Tak ada apa-apa kat sini. Ish, tengok lagi. Kalau macam tu, jom belajar ilmu tajwid sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isnafal dalam podcast Maharab siri kedua bersama-sama dengan bakal hafiz kita iaitu Ahmad Adli Mufis. Ya, saya. Jadi Adli, saya ingin menanyakan antara perbezaan antara huruf ra nipis dan ra tebal, terutamanya ra nipis. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huruf ra ni, huruf ra tarqiq ni yang ra berbaris bawah dibaca dengan dibaca dengan nipis. Dia ada 5 keadaan. Okey, pada pertanyaan Naufal tadi, ra nipis ni dalam bahasa Arab ialah ra tarqiq. Ra tarqiq ni dibaca apabila ra tu berbaris bawah. Okey. Ra berbaris bawah ni ada 5 keadaan. Iaitu sama ada ra nipis pada awal kalimah ataupun tengah-tengah kalimah ataupun akhir kalimah. Tak beri saya beberapa contoh. Okey. Pada ra pada keadaan pertama, ra berbaris bawah secara asli. Contohnya ialah fama ballaghta risalatah. Fama ballaghta risalatah. Contoh yang kedua, wa akhdhihimur riba. Wa akhdhihimur riba. Ada tak keadaan lain? Okey, pada keadaan kedua, ra berbaris bawah secara mendatang. Contoh yang pertama, wa basyiril ladzi. Wa basyiril ladzi. Lepas tu, contoh kedua, wadhkurisma rabbik. Wadhkurisma rabbik. Keadaan yang ketiga, apabila huruf ra dalam keadaan sukun, tapi sebelum huruf ra mati tu, huruf bawah dia akan membaca secara nipis. Contohnya ila fir'aun. Ila fir'aun. Tu yang kedua, istaghfir lahum. Istaghfir lahum. Okay. Pada keadaan keempat, apabila huruf ra berbaris depan dan di akhir berada di pada kalimah yang terakhir, dan huruf sebelumnya ialah baris bawah, ra itu tetap membacakan dengan nipis. Contohnya? Contohnya hatta zu'tumul maqabir. Hatta zu'tumul maqabir. Contoh yang kedua, wa ni'man nasir. Wa ni'man nasir. Okay, pada keadaan yang terakhir, iaitu yang kelima, ra yang dibaca dengan imalah. Menurut riwayat Hafs daripada Asim melalui Tari' al-Syatibiyah, dan ia hanya berlaku pada satu tempat saja, iaitu pada huruf hud. Okay, contohnya ialah wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Wa qala rkabu bismillahi majriha wa mursaha. Terima kasih kepada jemputan kita bakal hafiz Ahmad Adli Mufis atas keterangan yang diberikan. Sekian, terima kasih.